Kalau nak jadi biawak hidup, harapkan isteri tanggung segalanya. Baik potong je punai tu. Tua-tua pun nak cemburu ke? Dalam mensyirikkan Allah, tak ada akai sungguhlah orang tua ni. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Kejadian tragedi di Kampung Paku, Gual Ipoh, Tanah Merah, Kelantan pada 1 Disember 2025 mengejutkan penduduk apabila seorang wanita Mastura Abdullah 40 tahun ditemui maut dipercaya ditikam menggunakan golok oleh suaminya sendiri, Ibrahim bin Ismail, berusia 63 tahun. Insiden berlaku sekitar jam 10 pagi di kediaman pasangan itu. Serangan berlaku di bahagian dapur rumah tanpa sebarang bunyi pertengkaran di kesanjiran tetangga. Menurut sumber polis, mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian depan serta belakang badan. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum bantuan perubatan sempat tiba. Kematiannya disahkan oleh Pegawai Perubatan Dr. Muhammad Fuad bin Samsudin. Mayat kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Tanah Merah untuk dibedah siasat. Suspek merupakan suami mangsa yang juga merupakan seorang penganggur dan pasangan itu sudah pun mendirikan rumah tangga selama 14 tahun. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan 2 anak berusia 10 dan 12 tahun yang tinggal bersama di rumah berkenaan. Untuk pengetahuan korang semua, mangsa merupakan isteri ketiga suspek yang bekerja sebagai tukang masak di Selayang Selangor sejak setahun yang lalu. Mastura dikatakan pulang ke kampung 2 atau 3 minggu sekali kerana tuntutan kerja. Pada pagi kejadian, Mastura dijemput adiknya di sebuah stesen minyak di Machang kira-kira jam 9 pagi. Dia tiba di rumah bersama sepupunya kira-kira sejam kemudian. Tiada sebarang perubahan sikap yang mencurigakan sepanjang perjalanan pulang. Mangsa dilihat ceria seperti biasa ketika berada bersama adiknya. Adik mangsa Muhammad Joni Abdullah 30 tahun berkata tiada sebarang bunyi bising di rumah ketika kejadian berlaku. Insiden itu hanya disedari setelah pihak polis datang ke rumah untuk pemeriksaan. Dia segera bergegas ke lokasi setelah menerima panggilan daripada ibu mereka. Namun setibanya di sana, polis sudah mengawal kawasan dan mengesahkan kakaknya sudah meninggal dunia. Sepupu dari rumah Ali. Sepupu rumah dekat tu lah. Dan cerita sikit, kakak baru sapa pagi tadi. Kakak baru sapa daripada Kuala Lumpur pukul 8 lebih. Adik yang ambil dalam stesen minyak adik dalam pukul 9 lebih sapa rumah. Kabar-kabar berlaku benda gitu. Benda tak tahu. Tak ada orang serius ni, anak dia baru balik sekolah, tak tahu nak cerita, nak tanya pun tak jawab. Menurut Muhammad Joni lagi, mangsa ditikam berkali-kali berdasarkan kesan luka yang ditemui. Dia mengakui tidak begitu rapat dengan abang iparnya kerana sikap lelaki itu yang kurang mesra. Suspek juga dikatakan tidak bergaul dengan penduduk kampung sejak berkahwin. Selepas kejadian pembunuhan yang berlaku kira-kira jam 10 pagi, suspek bertindak keluar rumah. Dia memandu ke sekolah untuk mengambil anak bongsunya seperti rutin harian. Suspek berbuat demikian seolah-olah tiada tragedi besar berlaku di rumah sebelumnya. Pada jam 1 petang, suspek akhirnya menyerah diri di Balai Polis Gual Ipoh. Terkejut anggota polis apabila suspek mengaku terlibat dalam kejadian pembunuhan isterinya sebelum ditahan sejurus selepas pengakuan dibuat. Anggota polis yang bertugas menahan lelaki itu tanpa sebarang tentangan. Ujian air kencing dilakukan dan didapati negatif dari sebarang pengaruh dadah. Lebih menyayat hati apabila anak lelaki mangsa berusia 10 tahun pulang dari sekolah sekitar jam 12 tengah hari. Kanak-kanak itu yang menjadi saksi utama ketika menemui mayat ibunya dalam keadaan tidak bernyawa di dapur rumah. Dia dilaporkan hanya terdiam, dipercayai terkejut dengan keadaan yang dilihat. Suami yang bertindak menikam isterinya menggunakan sebilah pisau dalam kejadian di Kampung Paku, Gual Ipoh, Tanah Merah semalam bebas daripada pengaruh dadah. Ketua Polis Daerah Tanah Merah Superintenden Muhammad Haki Hasbullah mengesahkan kejadian tersebut. Beliau berkata siasatan awal mendapati mangsa maut akibat tikaman menggunakan senjata tajam. Polis segera membuka siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Muhammad turut mengesahkan motif cemburu sebagai punca utama. Menurutnya, suspek berada dalam keadaan marah melampau ketika kejadian berlaku. Suspek mengesyaki isterinya mempunyai hubungan dengan lelaki lain sejak beberapa bulan. Namun polis mengesahkan suspek normal dan tidak mempunyai sejarah masalah mental.
Sepupu mangsa Razwan Mat Yazid mendedahkan suspek kerap menghubunginya sebelum tragedi. Suspek selalu bertanya mengenai kesetiaan isterinya dan mengesyaki wujud hubungan sulit isterinya bersama lelaki lain. Razwan menafikan tuduhan itu dan memaklumkan mangsa sibuk bekerja sebagai tukang masak. Razwan juga sering membawa Mastura pulang ke Kelantan kerana bekerja sebagai pemandu lori. Lebih mengejutkan apabila Razwan memaklumkan bahawa suspek pernah berjumpa bomoh. Tujuannya adalah untuk menilik sama ada isterinya mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Tindakan itu menimbulkan kerisauan keluarga kerana menunjukkan perubahan sikap pada suspek. Perkara tersebut bagaimanapun tidak disangka akan berakhir dengan tragedi. Pada hari kejadian, Razwan sempat bertemu mangsa ketika menjemputnya di Machang. Sepanjang perjalanan, Mastura tidak menunjukkan tanda-tanda tertekan atau ketakutan. Mangsa hanya bercerita mengenai kerja dan persiapan untuk bertemu anak-anaknya. Namun, beberapa jam kemudian, Razwan menerima panggilan mengenai pemergian sepupunya. Selepas kejadian, mayat Mastura dibawa ke HTM untuk proses bedah siasat. Anggota forensik menjalankan pemeriksaan terperinci bagi mengesahkan punca kematian. Keputusan awal menunjukkan kecederaan tikaman di dada menjadi punca utama. Kecederaan itu cukup parah sehingga menyebabkan mangsa meninggal serta-merta di tempat kejadian. Pada keesokan harinya 2 Disember 2025, jenazah Mastura dibawa pulang ke Kampung Paku. Upacara pengebumian berlangsung selepas solat subuh dengan kehadiran ahli keluarga. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan ketika jenazah disemadikan. Anak-anak mangsa dilihat menangis sambil ditenangkan saudara mara terdekat. Ahmad Hafizan, 22 tahun, adik bongsu mangsa, memaklumkan dua anak saudara kini tinggal bersama ibu mereka. Kanak-kanak itu masih terkejut dengan kehilangan ibu dan ayah serentak. Mereka dijaga sementara oleh nenek saudara yang sudah biasa menguruskan mereka. Hafizan berkata berbanding hari pertama, kedua-dua anak itu sudah mula bercakap dengan saudara mara. Anak perempuan berusia 12 tahun juga kembali ke sekolah seperti biasa. Keluarga berharap keadaan emosi mereka dapat dipulihkan secara beransur-ansur. Walaupun trauma, mereka dilaporkan semakin stabil selepas menerima sokongan keluarga. Hafizan turut berkongsi bahawa kakaknya tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga. Setiap kali pulang ke kampung, Mastura hanya meluangkan masa bersama ibu dan anak-anaknya. Tidak pernah sekali Mastura menyuarakan kegusaran mengenai suaminya. Seorang penganggur yang dipercayai membunuh isterinya di Kampung Paku, Tanah Merah, Kelantan semalam direman 6 hari. Perintah tahanan reman suspek berusia 63 tahun itu bermula hari ini sehingga Ahad depan. Dalam perkembangan siasatan, suspek dibawa ke Mahkamah Majestik Tanah Merah pada 2 Disember 2025. Lelaki itu tiba jam 9.25 pagi dengan memakai pakaian lokap. Mahkamah membenarkan permohonan reman selama 6 hari sehingga 8 Disember 2025. Namun selepas tempoh 6 hari tamat, polis memohon sambung reman terhadap suspek. Mahkamah kemudian meluluskan permohonan sambungan sehingga 11 Disember 2025. Tempoh tambahan diperlukan bagi merakam keterangan saksi dan melengkapkan laporan forensik. Pihak polis turut mendapatkan maklumat tambahan daripada saudara terdekat mangsa. Beberapa penduduk kampung turut dipanggil bagi membantu siasatan. Kebanyakan mereka menyatakan suspek jarang bergaul dan bersifat pendiam, namun tidak menyangka suspek bertindak sejauh itu terhadap isterinya sendiri. Inilah bahana mensyirikkan Allah. Kalau nak harapkan bomoh, si kelentong itu memang mudah cakap itu ini demi duit. Inilah Piramli kata. Dah tua pun bodoh. Las-las yang menjadi mangsa isterinya sendiri. Kalau cemburu sangat, kenapa tak suruh bini berhenti kerja? Hang pi cari nafkah. Kesian si isteri. Semoga Allah yarham Mastura Abdullah diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.